Berita boom hari ini. Festival Muzik Latihan Pesta Pora Malaysia 2026 kembali menghimpunkan peminat muzik serantau dengan pengumuman barisan artis rasmi yang bakal membuat persembahan pada 15 Ogos 2026 di Stadium Hockey Nasional. Dianjurkan oleh Hitman Solutions bersama Boss Creator, festival rentas budaya ini menggabungkan artis popular Indonesia dan Malaysia termasuk Tulus, Mahalini, Masdo, Insomniacs dan lain-lain. Konsep kolaborasi eksklusif rentas genre dan generasi menjadi tarikan utama dengan gabungan elemen pop, alternatif dan tradisional yang hanya dipersembahkan di festival ini. Tiket blind sale sebelum pengumuman barisan artis menerima sambutan luar biasa mencerminkan keyakinan tinggi peminat terhadap pengalaman festival tersebut. Latihan Pesta Pora 2026 dijangka menjadi antara festival muzik paling dinanti-nantikan yang mengukuhkan hubungan budaya serantau melalui muzik rentas sempadan. Acara ini turut disokong oleh peminat muzik serantau ramai